Okey, yang mau sampai ni yang belum buka pendaftaran. Okey. Okey, so. Zul lagi boy. Makan lagi. Makan. Jam Nak berapa mesti? Oh deh. Kamu kan ada yang boleh mesti tak ada orang lain. Belum. Belum. Oh, kita dia. Ini gilanya ni. Main gitu. Lagi. Keputusan berlawanan di gelanggang C. Tebuk Yan B menang 2-0. Maaf 2-1. Tulis pun tak. Bangang mana ni? Abang nak mengadir tu. Malasnya ni mengadir ni. Mana ni? Yang itu kita ni itu senang dia kita bagi kuis-kuis tu. Kita teruskan perlawanan bilangan ke-8 di gelanggang C. Tasik Gelugur A melawan Taman Rimba A. Taman Rimba A dan Tasik Gelugur A sila berada di gelanggang C. Salah yang nombor tadi. Nombor 0 bilik 2. Mana belum? Jatuh dalam tu. Dalam logi tu. Okey, tapi saya masak ya. Saya masak. Silap. Tidak tahu. Hei, Topio. Kacau. Okey, sampai-sampai ni kita tunggu ni boleh bagi Okey, senang A sedang dia kena ada visit yang Okey, lagi macam ni. Sebelum kita mulakan, aku nak mulakan dulu. Aku nak mulakan. Okey, tapi kali ni kita nak test. Nanti ada edit kita ni. Aku nak buat satu game. Okey, yang mana aku nyanyi lagu ni, mereka kena menari. Okey, so kita ambil dalam 4-5 orang. Siapa yang menari yang kita nampak yang kita terus perlawanan di gelanggang B. Minta bersedia BRL 45B melawan BBMC. Lawanan di gelanggang B.
Saudara kita tengah ni. Okey, saya nak 5 orang. 5 orang campur mix Chinese. 3 dua lah, 6 orang. 6 orang lah. Boleh? Boleh. 2 orang daripada ni wakil daripada bahasa Skap. 2 orang. 3 orang. Chinese 2 orang. Boleh? Boleh? Teacher, saya nak kerja orang. Saya nak buat. Sama-sama. 2 orang. Okey, ini 2 orang. 3 2. Laki boleh, perempuan pun boleh. Boleh 2 orang. Coba ni betul. Yes. Atas ke bawah. Masuk kabut Okey. Ni lagu Maya. Okey. Lepas yang ni tu. Okey, aku nyanyi. So pasangan dia ada pasangan dia lah. Ini Chinese, yang ini Melayu, ini India. Ini bukan resis. So, nyanyi lagu ni sebab dia ni memang ada tradisi yang boleh buat. Okey, walaupun contohlah dia adik ni dia Tamiang, dia gunakan tangan Tamiang, tapi benda tu kita nampak seragam. Sama nampak dia berdua seragam, nampak cantik. Keputusan perlawanan di gelanggang B, CNS menang dengan mata 2-1. Kalah set pertama 14-15. Menang set kedua 15-14 dan mengungguli set tie break dengan 7-4. Kita teruskan perlawanan di gelanggang ke-10. Perlawanan di antara BRL 45B melawan BBMC. Okey, Komen tu ah. Kami pasang bukan jangan ni. Senang. Teduh mana ya tadi. Push kita kasut. Okey, kita nak tengok sama-sama. Ada gini dengan saya ni. Dah? Tengok. okey. Boleh tutup boleh. Tengok ngak ni kita angin tak apa elok dia buat ke kita cikgu aduh. Mana? Baik. Makan kambing tu pagi tadi. Kan kambing tu haram tu. Panasnya panas. Boleh tak angkat telefon? Aduh, suruh pergi homestay tak angkat telefon. Macam tu ke kawan? Depan kawan adik kau lah, dekat kau. Depan kawan adik kau tu. Tu yang kena tidur ni. Kena tidur ni pentas tak? Ha! Kes cari hotel tak jumpa. Dia pun tak buka, kunci tak ada. Kami duduk tak ada. Boleh tengok apa dah dalam geng bangla. Kalau tidak pergi tidur dengan bangla, logik ah bukan. Weh, ayo. Bangla main Malaysia, duduk dalam rumah. Orang Malaysia duduk kat pentas. Aduh, cem. Okey, lagu ni lagu jadi kita nak tengok tarian yang mana yang sehingga terbuka guru boleh. Dah ni weh 14 memang tu eh. Weh 14 tu minum ni. Baca kena je. Sebab satu ni satu over. Desa Jaya tak main. Lepas ni kami main. Mana? Tak. Ni 11, 12, 13. Ni.
Udah beli. Udah mana? Oi, apa A ke B? Kami B. Ha, B ya. A yang tak BC tu. Ini bagi abang main dah ni. Abang dengan kulit. Okey, kita minta teknikal team kita. Tepuk tangan guys. Semangat. Ada masalah teknikal sikit. Okey. Biasalah tu, biasalah. Okey, tak apa. Sini pun kita dah boleh nilai. Okey. Okey, mana kita depan sikit boy. Depan sikit. Okey, boy. Ya. Kita announce kan. Yang lebih neutral. Yang nombor 3, nombor 2, nombor 1. Kamu tu eh. Okey nah. Nombor 3 jatuh kepada adik pasangan ni. Pasangan ni. Tiga. Tepuk sikit. Okey, nombor 2. Okey, boleh bagi dia. Mana depan? Bagi dua, mana tu? Bagi. Tes. Aku dah gelak takut eh. Tes. Okey, kuat bagi dia. Bagi satu. Ini. Bagi ni dulu. Yang ni okey. Itu tempat ketiga. Ya, tempat ketiga ni. Tempat ketiga. Okey. Bincang. Ini gol dalam ni eh. Okey, nak Johan. Okey, naik Johan. Saya nak pilih besar ni. Okey. Ya, ini satu. Okey. Satu. Ini satu. Naik Johan. Okey, naik Johan. Dan tempat yang Johan. Yang neutral. Ini dia. Bagi tu. Tablet. Semua tu. Jangan risau. Dalam rumah hanya ini. Thank you. Terima kasih. Beli terus. Pandai memang kena. Pandai hang urat awal ni. Okey. Ya. Nak cukup. Zu, lagu tadi boleh kita test sekali lagi, Zu? Lagu tadi? Sekali lagi? Sebab ini saya yang lagi. Okey, ya. Bagi sama. Bagi sama. Ya, okey. Neutral. Sebab kita nak sound check sebab ni. Sebab kita masih banyak kelakar ni. Okey? Okey. Okey, sekali lagi. Kali ni semua sama-sama. Okey? Go. Apa dia? Desa apa? Desa Jaya. Menang dah tu. Tak. Tunggu lama apa dah abang lah tadi. Hang pekak. Okey, terima kasih. Kita balik. Tentera. Mereka ada kerja. Ada kerja. Yang sampai sini
kita yang bertanding untuk rekod tanding ini belum membuat pendaftaran, kita akan buat pendaftaran penyerahan surat tanda kepada Somek kita. Wani. Woi, -1. Suara 1 2 3 1. Okey, lagi yang mana belum membuat pendaftaran, kita akan buat play lagu mana tu? Aduh. Masuk percuma tengok dulu macam mana dan banglo boleh kita jemur mata ni juga. Ini ada main apa lagi? Main apa lagi? Apa nama mainan ni? Abang tengok ada kayu-kayu ubur semua ni. Bola London. Bola London. Dah apa tak boleh depan tu tengok kayu ni cakap abang kayu ni depan apa tak boleh. Ada semua pun ni macam ni macam lagi. Weh. Ini kayu kacau dengan apa? Oi. Sedap dia. Ui, awal aku tu. Aku melincah. Aku tengah sedap-sedap macam aku tertarik pada main kami. Kau jalan tau. Hak ni jalan tau weh boy. Jalan tau ni yang di gunung bawang. Kalau kita mak you, Jalan tau. Sama. Dalam ni orang mau dia bagi acet tak? itu pula aku cuma ni. Bagaimana? Acet tak? Hmm? Acet nahi. Acet darah. Keputusan berlawanan di gelanggang A. Senda A menang dengan mata 2-0, 15-1, 15-2 dan 15-8. Kita teruskan perlawanan di gelanggang A. Puskam 0.1 melawan Kulim B. Puskam 0.1 dan Kulim B diminta bersedia di gelanggang A. Okey, baik. Jadi yang mana ada kat sini kita bersedia. Jadi saya dah beritahu, dia kena duduk tak pecah. Oh boleh. Kena duduk di bawah boleh. Ini ajaran daripada Tok Guru saya lah. Bukan boleh Tok Guru saya sendiri dalam media yang timur ni. Change string orientation. Pernah tak sampai besar asal dulu kita kena pecah. Tiba-tiba lirik terlupa. Agak jangan. Besar tak jadi macam tu? Besar ni. Tadi buat macam mana? Dia. Lepas tu pasang Mani Osman, Mani Osman lagu ni. Oh tu. Oh, dia tip dia mudah je. Mudah. Kalau pasang macam tu, strategi contoh mungkin Tok Wan sampai tu, dia akan bagi tip yang sama. Tapi sebelum dia bagi tip, dia bagi tip dah siap. Kalau tu macam petang ni tiba-tiba orang panggil nama Rupiah Menti Samad berselat 06 naik ke petang. Weh, nama ni? Rupiah Menti Encik. Walaupun dah masuk banyak kali dia lah. Apa masa rasa kita tiba-tiba lupa dia. Okey. Bagi dia kata abang macam mana? Mudah saya. Buat kata depan sini jadi pasal sikit lagi. Buat lah abang kan. Jangan. Kalau Yudi hak yang ukuran kau lagi kau maju kita sikit. Aku jadi jawab nyari nama saya sikit-sikit kan. Kau dia bagi tak. Lagi kita ada buat kita nak fikir semua tahu kan. Mudah agak dia begini. Ini semua Okey, pasal sabar sikit lagi. Ada video belakang tu. kita paling hidup pun hilang terus. Depan ni. Yang
Contoh. Bayi omak tu. Aman ni lah. Okey. Bayi ni mah. Yang memegang angka 0-1. Apa dia? Baik berapa? Stop ni lagi. Ha? Boleh? Gelung. Apa dia? Mesti apa? Ni pun dia bagi. Banyak tu ada bagi pun. Selepas ni 14. Aku dah tulis. Sebelum MC tanya nek aja tu. Sebelum MC tanya nama, tuan-tuan tanya dulu MC nama apa. Okey, berita baik untuk penduduk-penduduk Selama, Perak ataupun Kedah. Kita ada satu handphone untuk diberikan. My daftar sepak 7 gelung. Kita mencari seorang pemenang yang berasal daripada Selama. Tak kira Selama Kedah atau Selama Perak. Habis tak ada, bini dia orang sini pun boleh register nama bini nak tengok kad pendalan. Boleh ya, Selama Perak yang kita nak cari. Ha? Tak boleh. Masuk sini. Orang Perak boleh daftar sini. Orang Selama nak daftar sini. Orang Perak daftar sini. Lawan dengan 16 orang boleh. Ha? Weh, kena main lah. Alah, 7 masuk gelung lah. Weh. Mai, kat belan. Orang sini boleh dapat hadiah satu. Bini, main tengok. Kat belan, bini. Peluang satu hadiah untuk orang tempatan Selama. Kita bukakan Selama Kedah boleh, Selama Perak boleh. Mentari Selama kan ni. Aduh, bubur nama dia di sebelah sini. Ni sana. Johan, tulis tu Johan. Abang seorang ni Selama, Johan. Tu memang nak bagi untuk orang Selama. Boleh? Selama tak? Main sini. Oh, ada orang Selama kena lawan ke? Dia dapat, dia pergi register pula. Tu lah. Hei. Depa hadiah memang kasih. Satu hamper. Mana ni nama? Tak boleh sepak, kita suruh tuju. Tuju dengan tangan, tak boleh masuk orang gelung tu. Hei. Satu kan? Boleh. Ayo. Betul ya? Dia nak kacau depa. Mana gelung? Pergi dulu. Kita tengok orang Selama dulu.
Nah, Buat keristan ni apa? 7 ni. Training Training tu. Boleh. Aduh, mana. Ingat kalau tak orang selama ni kita bagi kelebihan. Kalau tak boleh sepak, boleh baling dengan tangan. Kita memang nak bagi hadiah lah. Boleh Haji. Abang, try. Jangan ikut suka. Dah lah 2 kali ni lah semua. Tak kira orang luar ni marah pula. 2 hamper. Arjun. Yang menang, betul. Walaupun cara lawak kita bagi, tapi dalam mana dia. Dia kena bagi cara lawak. Kalau sini tak ada terima. Dia akan harap penyelesaian berlaku di sini. Okey. Patutnya ada start lah. Bang, boleh lah. Pakai kata lah, slipper. Pi ajak dia baling dengan tangan lah. Kaki lah juga. Tak, ikut suka lah. Depa ada fight dia bang. Orang selama tempatan. Tak ada masalah ni. Hey. Kita kat pakaian tu kena potong kan? Kena potong. Dia tu tak ada markah sebab dia datang pun dia pakai. Hey. Okey, oleh kerana hamper pun ada 12 orang cukup untuk sepak 7 gelung. Kita tamatkan pendaftaran. Mana ada nama?
Tak boleh lah, banyak sangat aku yang nak handle. Habis 15 saja. Mampu kalau sok kaki dia elok. Sak. 7. Weh, pergi buat garisan. Bagi dah. Jauh sikit. Bagi cepat-cepat habis. Okey, cubaan sak 1. Sepuluh. Tu, juri kita akan buat garisan. Kita akan bagi 3 kali ya, 3 kali. Weh, dekat sangat lagi. Okey, ikut Ajun. Ajun pergi tunjuk Ajun. Betul lah, banyak sangat tu. Weh, tak payah. Terus pergi ke tanah tu. Tanah tu. Tak boleh tanah tu. Pergi belakang ni. Okey, cukup. Sak try. Cubaan. Tengok bola dalam kereta. Bola dalam kereta 2 biji. Kereta buruk ni. Pick up. Ambil o'clock 3 biji sontak. Oh yo. Oi. 26. 25. 27 dah. 27. Mana boleh weh. 1 hari bulan. 27 lah, 31. Tambah 1. Nama apa dia? Putri Putra. Okey, bila ready Sak, bila nak ready nak buat shoot tu, hang bagi tahu aku. Aku tiup whistle kira. Mana? Weh, bola ni bukan bola baru, tak leh. Bola buruk. Mana bola yang hak cubaan? Minta suruh dapat main kali. Ai, mana bola ni? Tak ada. Bagi game menang dia selama semua. Selama ada 2 orang je. Tak ada, bebas ni. Adik nak masuk dah adik? Tak mau? Sok, weh, ready ke? Tanya Azul. Azul, berani ke? Azul. Weh, tu. Ali nak masuk. Macam mana? Bagi. Dia nak bagi. Ali. Ada lagi tak? Mana sepak lagi? Okey, cuba. Ikut Milo. Bila. Okey, kita memberi peluang sekali percubaan. Mai sini bila masa sehingga game terakhir petang ni. Kita akan bagi masa start lagi pada sekarang sampai pukul 3 petang. Cubaan sekali untuk 3 kali bola. Kita akan main pusingan pertama ni bagi 3 kali setiap seorang. Kalau seri lagi ada 2 orang, 2 kali setiap, ada lebih daripada 2 hadiah. Kita akan main pusingan kedua. Sak, ready tak? Okey. Pemain pertama mencuba. Diberi nama Sak. Percubaan pertama. Nak daftar ni bu. Masuk.
Tiga kali. Oi, tengok. Masuk tak? Tengok dulu. Sak 1-0. Okey. Bagi nama. Siapa yang nak cuba? Okey, sambil-sambil kita tengok kejohanan sepak bola 7, perlawanan sedang berlangsung. Kita meneruskan pencarian hadiah hamper untuk 7 gelung. Peserta daripada Selama, Muhammad Ghazali dan Muhammad Zapri. Kategori tak apa, bila-bila masa saja. Bila mereka ready, berani berumai. Tak habak kat juri. Okey. Kosong Abbas, terbabas. Mana dia Abbas? Cuba tadi batuk kawan pun dia ingat. Kosong Abbas telur. Sudah tukar nama. Dia tak bagi nama. Tak kira. Cuba. Ya, apa nama? Cot. Kosong. Wow! Cok 1. Next. Okey. Pak Ngah orang suruh cuba dulu, Pak Ngah belagak. Aduh. 0-1. Tak ada lagi yang dapat 2 ni. Iwan, dapat lagi. Cuba tu. Masuk tak rugi ya. Bukan 7 tung sampah. Cari dah telur. Wah, cubaan daripada Wan. Hang nak cuba berapa kali Wan, ikut suka. Bila nak ready, bagi tahu. Perlawanan yang sedang kita saksikan ini adalah perlawanan di antara Puskam melawan Kulim. Fight. Oh, patutlah. Jauh sampai 56,000. Tolong tap screen. 5. Okey, Kulim membawa bola. Puskam. Okey, start. Boleh? Aku masih lama. Iwan, nyala. 0-0. Okey, cuba terus. Sagi pula.
Rishi. Keputusan perlawanan Taman 5A menang dengan mata 2-0, 15-5, 15-11. Kita teruskan perlawanan di gelanggang C. Taman 5C melawan Kulim A. Taman 5C melawan Kulim A. Taman 5C dan Kulim A sila berada di gelanggang C. Okey, ready ya? Tak ada. Tak wani. Telok tak ada. Main dah. Ni duk main. Bang. Tak main dia. Oi, nak main tak? Iwan tadi ada pak. Cubaan. Kalau tak berasa tak ada keberanian ni, jangan cubalah. Hei, kalau mata masih rabun, jangan nak cuba. Woi, jadi ya tu. Sekolah yang pertama. Ramai. Tak ada telok-telok tu. Tak payah tulis nama hang. Habis main pun dah tu ya. Yang betul 3-3 tak masuk je. Sabarlah. Layan pi ya weh. Mereka ini merupakan peserta Depa ada dua orang ah. Depa buat macam mana depa setuju baling-baling. Takkan depa nak ni, depa nak tunjuk ke kehebatan Mas Lama, mesti depa sepak. Abang Hafiz, nak cuba dulu. Apa dia? Ada. Pinjamlah kasut tu sekejap. Aduh. Dia tu kira 26 orang lah. Alhamdulillah. Dua. Cuy. Woi Iwan, nak pagi. Johan bertahan. Juara bertahan Kuala Kedah. Iwan. Tak boleh. Iwan punya syarat paling kurang boleh 1. Allah ada apa ni? Woi, nak mula ni.
Senang ni. Tambah 5 dengan biar lah. Senang 14. Ni dengan biar ni. Weh, kau dia. Keputusan berlaku di gelanggang A. Pusam 0.1 menang Yamata 2-0. 15-7, 15-11. Kita teruskan perlawanan di gelanggang A. Perlawanan di antara BBMA melawan Sena B. BBMA melawan Sena B. Lawanan bilangan 14. Yang 13 akan masuk di gelanggang B. Okey ya, menang dah. Aku jawab bertanya menang ke lah. Boleh buat 1 poin tu. Menang ke lah? Menang. 1 poin yang menang lah. Keputusan perlawanan di gelanggang B. DRF 45B menang dengan mata 2-1.